A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyyu ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita boleh mengamalkan kehidupan kita sehari. Kita boleh menunaikan ibadat dengan gagah, dengan kuasa sempurna. Dan alhamdulillah juga daripada malam ni kita klik mari semula bicara tanah air kita. Bicara tanah air kita, klik mari semula pada malam ni adalah EP yang ke-10 atau petang yang ke-10 hak bicara tanah air. Setelah kita cuti, kita cuti panjang dah peminat. Kita berhenti lama, iaitu kita berhenti 4 bulan. Kalau kira tu 4 bulan. Banyaklah soalan duk tanya, kenalah ustaz berhenti lama. Tak mau baca dah ke? Habis isi dah ke? Ke orang tak boleh baca ke kena macam-macam dah. Maka saya pun nak jawablah, kata 4 bulan hak berhenti tu. Satunya saya pun duk kira kata nak rehat. Nak rehat sikit dan juga nak nak rehat sementara tu. Semoga kerana nak kumpul-kumpul maklumat-maklumat lain lagi. Satu. Baru kumpul-kumpul maklumat kau banyak tu, jadi kita nak bicara sama kita bukan sedap. Yang kedua pula berkenaan dengan kerja. Kerja saya sendiri pun penuh, banyak. Kalunya bawa orang kampung kita pergi jalan sejarah. Pergi sejarah hak jauh sikit ke Kelantan, ke Kedah, Lakoh Negeri tu. Kalau betul dengan hari Senin tu memang tak boleh baca dah. Sejarah hak malam Selasa ni. Ataupun pergi Segoro pun, EP3 hak pergi Segoro tu pun tak ada juga nak klik baca sejarah di tempat saya duduk jalan ni dah. Kalau pergi hak 21 tu pun kolek nara, kolek tani kesek tu pun klik mari pun lemah lotek. Tak erak juga. Lepas tambah pula kegiatan rumah kita pun banyak. Amejak daripada puasa, masuk raya, lepas tu ya musim kolah cuti, musim kolah cuti, musim keramaian, musim perayaan. Jadi banyak perkara rumah kita. Jadi kita pun nak rehat jugalah pada masa tu. Nak berhenti juga pada masa tu. Tetapi kegiatan lawatan tempat sejarah masih berjalan. Masih berjalan, masih dogi. Saya pun alhamdulillah lah boleh bersama dengan beberapa kampung, boleh bersama dengan beberapa grup untuk kita kenal jati diri kita, tempat-tempat kesan-kesan sejarah yang masih ada lagi. Itu alhamdulillah. Lepas tu siapa marhalah dia, siapa tahap dia saya doktor atau nak berhenti 4 bulan. Berhenti 4 bulan ni untuk nenek boleh rehat tak dia. Duk turun jarah semua malam Selasa. Kita boleh berhenti tak dia. Jarah kita ni nak nampak nak jadi lagu mana pak kita ni. Berhenti lu 4 bulan. Monye kita tu boleh rehat sikit musim wahji ni, wahji ke Mekah tu. Dia duk mai turun jarah semua ni. Kelola tu dak muat mikir banyak tu. Tak ada dak dah. Benar aku tu tak ada dah. Kita kecek sejarah betul ilmiah, betul wicakang, betul bukti hak mana ada dalam catatan gitulah. Kita tak ada main batin, tak ada main pelik dah, insya-Allah. Masa sekarang pun kita tengoklah. Pada masa hak saya cuti 4 bulan tu, boleh tengok sungguhlah. Nampak akan sungguh. Kata orang-orang lain pun ada duk buat sejarah juga. Alhamdulillah. Hak molek kita bakal sokong lah, kita bakal bantu. Ada orang duk kecek hajarah, orang duk kecek hatu hani banyak. Ada juga.
Dan di samping tu juga ada juga orang hok tubik mari dalam sosial untuk nak peleng sejarah. Nak wawi belik pun ada. Masya Allah. Lebih-lebih lagi orang-orang yang dibayar ataupun digaji oleh pihak askar. Pihak tahan lah kita panggil tu dah. Ada buat peknya, buat raikannya, buat apa. Hak besar-besar sekalinya, hak dia mau hidup mainnya satu, dia kata apa? Satu dia kata patani mi yucing. Mudah-mudah kata patani ini tidak benar wujud. Mana tu tani ni tak besok ada di zaman dulu. Kerajaan tani tak ada. Jadi boyawi waktu saya pun sekir jugalah. Kalau kerajaan tani tak ada, pokok kita hari ni mari di mana? Kalau tani ni bukan kerajaan, fok bakar-bakar Raja Melayu tani kita tu mari di mana? Kalau kita kecek baik lumrah mudah-mudah pakai otak biasa tu, benda tu tadi tu tak munasabah lah dengan yo-yo aku tu. Dan juga orang hok nanti duk tuju kecek ke tahang yo tu adalah nama Cirayu apa? Cirayu. Dah, lo ni kena hadu. Pihak universiti di Bakok Pak yo ngaji dulu hadu. Dengan kerana dia buat ujian ipung pun gitu hok ke. Dan juga yang keduanya dia tu memusnahkan proses sejarah. Sebab dia usaha waktu baik habang saja. Dia terlangkah suka tak ada, kerajaan tani tak ada. Kalimah patani pun baru guna tak apa tahu yang dulu tak ada. Jadi kata ya baik muka dia ni gubih benar. Soyak dosa. Jadi usaha dia kacau waktu baik benda tu hak orang tahu belaka dah. Kata tani ni ada dan wujud sebenar semula kalau lama mana dah. Jadi yo waktu baik orang bangga siapa panggil tu jual bodoh, kaingu. Pada sepuluh bunuh diri, kata ni beragai sungguh lah, tu senyap sikit. Dan juga orang-orang lain lagi dah lah, hak makan gaji sia tu. Hak baru sekali pula ada seorang tok guru lah, bukan tok guru sebenarnya. Seorang ustaz, hak muka sepohlor. Muka bagaimana, pada bakar ya seming. Duk bakar. Ya duk bakok kecek kali-kali ni supaya anggoh nak makan habis awal bitel langit matahari. Duk tuduh hak besar kalinya duk tuduh. Tuduh orang tani habis. Tu jadi kita pun tak tahulah kata tujuan gaponyo ya kecek lagu tu. Saya pun tak ada kata kelik ni. Buka panggung baru sejarah ni pun nak patah gila mulut tu. Jadi kata kita nak kecek hak benar lah, asalkan kita kecek sejarah hak benar, hak betul, Tuhan akan jaga kita. Selagi kita kelain, kita usaha, kita sengaja, waktu baik benar batil, kebatilan, benar batil, kita waktu baik benar palsu, kita ada tujuan untuk nak menyelewengkan sejarah, maka akan dilaknat oleh Allah lah dia tu. Dan kita jaga molek atau gana-gana puak lagu ning dia tak akan panjang. Satu hari pecah Rusia dia kata dia menipu dah. Maka pakak-pakak tegur jugalah saya kalau satu hari saya tu jadi nampak nak kebahang ke, nak lebih ke, sejarah tak sahih waktu baik misal katanya. Dah supalah. Tapi kita nak jagalah standard kita, kebenaran kita yang mana kita duk cerita ke adik kakak saudara-saudara kita di tani kita dah. Maka alhamdulillah pada malam ni boleh jadi kata kita nak tamat. Tamat bab-bab langkah suka. Bab-bab langkah suka ni boleh kata kita nak tamat malam ni dah. Kerana ia ada dalam keping muka sikit dah hak tak habis lagi pada malam dulu. Malam dulu, 4 bulan dulu hak tong yang ke-9 tu. Malam ni tong 10 nak sambung lah. Habis itulah malam ni kita guna tajuk akhirnya langkah suka. Maka malam ni nak sahihkan kita lagi. Kalunya bagi siapa-siapa ada maklumat tentang sejarah tani kita tak banyak dah. Jangan dak buat soalan banyak lah. Buat soalan banyak boleh. Tapi jangan dak buat muskil banyak. Kata langkah suka dengan tanding tu hak tulo kedau. Boleh dia kita tahu, boleh tanya, tak apa dah. Tapi dengan dua rok dah saya baca ni,
kita kena faham molek lah kata langkah suka dengan patani hodok di Gresik tu, langkah suka pusat dia di Nyalimo tu hak tulah. Nak kata hak tulah pun tak apa, nak kata hak tulah pun tak apa. Supa belaka hak tulah lah. Jadi kesimpulannya kerajaan pertama bagi orang petani kita namanya kerajaan Langka Suka. Nama dia. Sebelumnya nak tukar nama jadi Patani Darussalam tu, belum pada tu dia nama Langka Suka. Kacak mudah-mudah kata. Langka Suka ni bahasa apa? Langka Suka ni asal perkataan langka dan suka tu daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ni satu bahasa yang digunakan awal-awalnya oleh orang India. Orang India zaman dulu. Dia guna bahasa Sanskrit dia panggil. Dia panggil Sanskrit, Sanskerta, ikutlah supa je. Maka Langka itu maknanya pulau. Langka. Tu pula habis Sri Lanka, Langkawi, Langkapuri. Langka gapo ikutlah. Sebenarnya kalimah langka ni dia guna daripada nung lagi. Kalau tengok dalam catat teks sejarah dunia ni, hak lama sekalinya catat teks hak Ramayana. Ramayana. Kalau Ramayana ni bahasa Sia panggil Ramakian. Mak kita panggil apa ni dongeng Sri Rama. Dongeng Sri Rama ni dia duk cerita hadewa-dewa. Duk cerita hadewa-dewa. Jadi mak kita ni cerita hadewa-dewa orang tak duk cerita dah dalam kehidupan hari lo ni. Mak kita lo ni kalau kiranya cerita dewa-dewa Sri Rama ni hanya ada dalam goyek kulit dah lo ni. Goyek kulit orang duk mai itulah dia ada Sri Rama, dia ada Laksmana, lepas tu dia ada Sida, lepas tu dia ada Hanume, lepas tu dia ada nama-nama gapo lagi. Semua tu nama pada India belaka. Tapi mari di orang panggil tu pengaruh permainan Ramayana hak India ni yogi seluruh tempat hak ada Hindu ada Buddha yang dulu. Masuk dalam budaya Khmer pun mai. Masuk dalam budaya Burma pun mai. Masuk dalam budaya Jawa pun mai. Masuk budaya Melayu pun mai. Sebab kita kena faham tu pengaruh India tu besar. Jadi Sri Rama tu tidak mai. Siapa lo ni pok kita pun ada lagi pok hak pesen silap berjadi tubik logat Hanuman dan Sri Rama. Dia berkakah dulu. Berkakah dulu. Dulu kita belum Islam ni duk main goyek kulit. Aku tu nak boleh main goyek kulit kena buka langit dulu dewa turun. Istilah kecek mudah-mudah. Dewa muda lah. Dewa gapo turun mari pak ngong. Nak buka panggung dengan semua aktor hok dah itu duk pocok tu Wak emo saing, wak emo acting. Mula-mula nak mai buka panggung dia kena tubik dewa dulu. Lepas tu ngong lagu lepas tu sudah tu nak mai cerita apa malam ni wak tubik. Hak kampung biasa, tu cara dia. Kalau tak wak turun dewa dulu, dia tak leh mai. Betul tak? Nak mai lagu mana 3J duk kecek sore. 3J duk kecek sore dan juga kecek kena banyak bahasa pula. Orang sore duk kecek ni. Kalau ada acting wak ya sore kena tukar kaligu. Mai mu nak pergi ke mana? Bang ya. Alah bemak nak pergi ke mana? Dia kena tukar sore selalu dah. Orang sore tu mai bukan atau puluh ekor kena 10 orang mai belakang tabir dah orang sore. Dia kena pakai palang juga tu. Maka zaman dulu dia pakai palang wisik dah. Orang maya kulit ni. Dia pakai jing. Dia kena berjamu. Hak pasal zaman dulu benar lah tu. Sebab kalau sekolah dia tak agak nak main. Dia gagoh di gojek tu ada benda. Maka dengan kerana orang Melayu kita ni dia duk hibur dengan apa? Duk hibur dengan
Oya kulit je main dulu dah. Kalau tak hibur oya kulit, you main menari. Menari je hibur tengok, suka gitu je. Tapi oya kulit ni you jadi goye. Deh, you jadi goye lah, ada cerita, you jadi cerita. Duk main bak tu, bak ni kecek, kok tu, kok ni, you jadi orang kecek, seperti rotak hari ni. Itulah. Maka, apabila Islam mari siapa mau kita? Pendakwah pun nak mula dah. Nak mula sebab Islam dengan mudah-mudah ni, you payah. Kenapa? Kerana orang Melayu, orang Jawa, orang kawasan Asia kita duk lekat kuat dengan Tok Kem. Duk semua berala. Jadi kata nak dakwah mudah-mudah tu tak boleh, you payah. Kalau kita rasa kemudah kan teragi kampung sia dekat sana. Setahun nak boleh kedok sore. Terus kata setahun teh 3 hari tak ke bajak dia klik beramak. Okey, sebab orang duk sembah benda lain dah. Pak kita pergi hajak dia suruh sembah Tuhan Allah Taala dia tak nampak. Nama dak. Tuhan dia nampak. Nak tak tidur ke tanya ngai ke tabek mana tak apa tok kong dia ada. Deh. Tu nak cerita. Maka dalam sejarah kita ni ya adalah seorang ulama, seorang wali yang mengislamkan goya kulit. Tu dia. Deh, ni orang cerdik. Ulama yang cerdik, pendakwah yang pandai, dia kena ia akan boleh mengatasi, iaitu Sunan Kalijaga. Deh, Sunan Kalijaga, dia tengok masyarakat Jawa tu duk main goya kulit, duk main dewa-dewa, maka dia sendiri jadi pelakon, jadi tok dalai. Tok dalai untuk main goya kulit. Mau kita kalau tok guru baluk serba tu hidup kek goya kulit duk main gitu kan kita ngangong mulut ngucap panjang dah kan. La ilaha illallah, ngucap panjang lah aku itu kejut. Tetapi niat kita tak tahu. Sunan Kalijaga yo naik tak panggung. Mek goya kulit dah semua tu dah. Tapi dia guna goya kulit untuk dakwah. You duk main dewa duk main dulu mula-mula tu ngongeng. Bo tak lama tu you kiwak goya kulit seko. Deh, kulit tu. Bagi goya kulit sebab you wak dengan kulit, you bakar bayi ke. You kiwak bakar cuk putih panjang ada berjanggut, pesing Arab. You boh tu lah kaum baru sore ni. Jadi syekh. Masuk mari duduk masyarakat Jawa. Kita biasa tengok goya kulit semua tak gamar. Siapa pula mayu lagu ni? You buat kecek pelek-pelek, kecek le tekok, kecek puak Arab. Lepas tu hak ni ada cerdik sikit pada orang lain. Kalau sama tengok ayah terbanding kita gini dah, nak jadi nakal, nak jadi tolo. Dah. Sampai dulu you tak ada ni mana nakal tolo sikit-sikit you main goya besar-besar. Pengajar guys sebab yang dulu tak ada bergaduh nak main po. Tak ada Facebook podak. Terotak radio pun tak ada. Tengok je kulit sedak suk tu. Maka dia waktu baik mari dia mula mengajar. Ngajar bab-bab agama kokoh kena Tuhan. Akhirnya dalam goye tu semua satu ketika orang dalam goye semua hidup main lekat bayi tu masuk Islam pergi. Sebab agama baru ni. Sebab syekh baru ni kecek kena. Ada bukti. Kecek ada alasan. Jadi realistik dia panggil. Realistik. Duduk dengan kebenaran. Tu cara dia. Lepas tu, bos sudah mangga ya kulit, hidup perharian pula, dia mula dakwah jalan ke kampung kan. Akhirnya, semua Jawa tu jadi Islam. Tu, zaman Wali Songo. Seorang wali yang nama Sunan Kalijaga. Maka, nak main goya kulit boleh, dia kena pakai seni. Dia kena ada seni. Mai tu kerah, tak pandai berkecek. Nampak tak? Hitam jadi putih jadi hitam. Kau tak ada seni, nak kecek dengan orang, nak dakwah orang, nak ajak orang semaya. Bapak, jahil. Semaya. Cari neraka kan aku ni. Misal tu. Kalau kecek aku ni, cuk. Kata dia kecek kena tak? Kena dah. Tapi dia tak ada seni dalam nak ajak, nak asuh orang. Dia lain dengan, betul lu. Gimana sejak Hai, tadi kelak main sama pula, misal dok main haji ke dok main terosak. Yo lain sikit, berasa Dah. Maka pengajaran dari situ Sunan Kalijaga ni bijak.
Jomai boleh. Habis itulah titih baris. Tok Dalai ni jangan buat main. Bukan sahaja nak jadi Tok Dalai mudah-mudah. Beberapa bakar Tok Dalai ni dia berbakar juga. Dia menunggang. Suk terik kita. Oh tak muh meh dah. Aku jadi Tok Dalai apa pula dah. Tak muh meh dah. Kita tak kena istilah bakar kita Tok Dalai. Tak pasti kata kita ni kena duk tah panggung. Pocok. Dalai yah pisah duk main goye. Bukan. Kalau kita bakar Tok Dalai, kita ni bijak Dalai seni mengajak orang. Tu Tok Dalai lah tu. Banyak orang Tok Guru, Tok Nenek, Tok Dalai. Tapi tak pasti kata dia kena jadi Tok Dalai, duk belakang bayar, belakang tabir, duk main raya kulit. Tak. Tapi dia guna seni, duk main raya kulit tu, guna Dalai seni Islam. Habis tebah pun sedap, pidato pun sedap, mengajar agama pun sedap, hajak orang pun, orang dengar. Ni seni Tok Dalai dah panggil. Nampak tak? Ni kita salah behel. Bakar Tok Dalai. Oh, bakar tak molek. Ya pandai. Bakar tak molek. Alah, bukan lagu tu gaduh kita. Dah. Tu contoh nak royak kata. Tetapi moh kita ni saya nak kecek sikit sebab ni nak masuk bab ni dah. Dah, moh kita ni bakatlah duk puja, duk puji, duk akik besar wali songo. Dah. Boleh. Ada apa deh? Sebab kita ni apa mengapa kita rasa kagum, kita rasa bangga orang wali-wali bersending-ning dia lepas juk lepas panas sebab Islam ke tanah Jawa ni. Pas tanya kata kita ni orang Jawa ke? Tak. Kita orang Melayu. Pas wali Songo ni dia mari sebab agama Islam di tanah kita ke? Tak. Wali Songo ni lalu jalan dia mari rumah kita. Bukan mari semua 99. Pak orang ya biasa lalu mari rumah kita, nikah kahwin rumah kita, lepas tu pergi ke lain. Tak ada serebok lah kubur rumah kita tu. Saya temu banyak dah. Boy atau Sunan Kalijaga kubur duk belakang Mohyo. Ada. Ada ya. Tidur tak nyuruh tokek pala ya tu ni sebab Sunan Ampel duk le pagar Mohyo kubur. Ada batu duk yogi ni batu dah ni baik ni tunjuk. Pak kata pah duk di Jawa ni siapa? Ha bukan yang mati sini kata. Ngapa? Lepas tu bukan stay rumah kita temu banyak tempat. Pas wali Songo berdebe pada Nabi yang tahu mana, lu kubur banyak. Nabi dah so je kubur. Mati pun jelas batu neser dua utai. Pas wali Songo ni berdebe pada Nabi kan? Boleh menaya wak kubur banyak. Kecek baik mudah-mudah. Siapa saja pun jangan duk junjung lebih pada Nabi. Lebih pada Muhammad. Wali keramat tahu mana pun tak lebih pada Muhammad. Kira situ. Kalau Nabi Muhammad tak apa tahu tu, jangan dia gaduh kita. Takutnya bukan hak sebenar. Tadi setan dah kita tu. Tu takut. Takut benar tu. Maka rumah kita ni, pendakwah ni, kalau dalam sejarah nanti nak cerita lepas pada ni. Siapa? Ni yang kita nak tahu ni. Malam ni dia kau nak tambah email buat kita ni. Jarah kita yang royak kata Syekh Sa'id Al-Basisa Al-Yamani. Ataupun kita panggil Tok Pasai. Tok Pasai di Bero tu. Islam kan raja. Betul lah. Betul. Tu benar. Syekh Sa'id ataupun Tok Pasai itulah Islam ke raja. Sebab raja jangan kek kulit. Waktu duk janji dengan dia masuk Islam. Okey, tu kena. Pas nak royak atau Syekh Sa'id. Sore lah. Berjalan di seluruh tanah taning orang rakyat ratus-ratus ribu masa tu. Tergambar tak? Orang-orang ke hulu, ke bukit, orang lain pada kesik dah. Jadi Islam pula ni siapa dakwah? Siapa jas maya bes, siapa jam ngucap. Ni kita kena kaji. Ni digada. Sebab apa? Sejarah sebut kata Syekh Sa'id duduk tak lama ni. Gajot masuk Islam, korobak-korobak orang dalam istana masuk Islam, duduk tak lama, Syekh Sa'id meninggal. Syekh Sa'id meninggal, kubur dia duduk bega. Habis. Pak Syekh Sa'id ada anak kedak, ada anak bini kedak. Wallahu a'lam. Kita tak bisa bertemu dalam kitab. Boleh jadi ada. Boleh jadi tak ada.
Walau alam tak apa. Ha? Pasal apa pula nyebai Islam kita? Kau tu. Wali sangka? Tak ada menaya mai kita. Tu dah kita kena tahu tu siapa penyebar Islam kita. Dah. Nak hak ni sebenarnya kita kena kecek hati bak Islam kita ni. Dah, kita kena faham mudah-mudah tu lepas pada Syekh Syahid meninggal. Belum dia nak meninggal tu pun ada pula seorang lagi ulama besar mari pada Yamin juga. Belayar mari ke laut. Pada mata kena rena dua ni. Dia mata anak ngak pak ngak anak ngak cucu. Macam-macam berasa. Saya nak pesan lah kepada ibu-ibu, bapa-bapa, muda-muda, mudi-mudi, awak sebeh, tak awak sebeh, balik subeh, tak balik subeh. Dah. Kalau tak sahih jangan digaduh. Goyak ke orang. Takutnya jadi peling. Loh ni kita duk bimbang, duk takut, duk sakit kepala dah dengan jarah hok dipeling oleh oleh tahang. Loh ni kita kena sakit kepala sama fok kita pula dah. Yo to Syekh Sofi Yudin ni anak ataupun cucu Syekh Syahid ni nak pergi sampai ke Hasan Hussein keturunan Nabi. Kita tu mek di mana? Dak yo mari lagu ni, yo mari di saya berasa ni. Bukan kita nafi benda lagu tu. Dah, benda tu benda hak mung yang gaduh ibu kau okey. Bukan kata tak ada benda ni kita yakin tu hewi dia tu nak tunjuk atas apa tu tunjuk. Lebih-lebih orang lain kita rasa tu bahasa lain lah. Dah orang lain ni yo pandai kira, yo pandai taktik. Tapi ni semaya beda. Ada orang seorang tu dia tak semaya beda. Yo royak kena gini cerita jadi nyamuk boleh. Pak orang duduk dekat dia pun percaya benar lah. Kita kata, kita rasa tu tak logik ya. Sebab tengok rupa lagu ni kita rasa bukan. Kalau orang lain kita rasa lain. Ya murah. Orang kata, hai besar yang dekat dia. Wali dia duduk back ni ya. Dah, wali dia duduk back ni ya. Dia duduk orang gila, duduk orang takpuk, duduk orang bisu, duduk yang selakopoh itu ya wali. Dia kata, saya pun jawab tu. Ya, betul. Tapi wali nak duduk baju cari lagu mana, wali nak duduk makan betih lagu mana, wali nak duduk dalam nak pura-pura jadi rupa gila bisu lagu mana pun. Kalau lutut duduk luar ni tak leh, ya aurat. Nak menyamar jadi dua panak tak leh, ya wajib. Okey, tutup aurat. Pas dia tu dia keluar pandau. Nama dak? Pas wali nak tepo, lutut duduk luar. Pakai baju buruk halai, Umar pun pakai baju buruk. Dia pakai baju tapung. Tapi tak ada dedah aurat. Pero pusat duk luar dengan lutut duk luar ni mari wali lagu mana pun tak ada lenah. Tak ada le dalil. Dia motor dok yo klaim buat untuk nak tok sok yo tu, tok sok yo ni. Ha tok sok yo tu, tok sok yo ni ha tu he. Nama. Bukan hak kita duk menyamar orang lain. Tu nak betul buat itu malam ni nak betul sebab nak cuk hal langkah suka ni. Dah kena sebab apa? Sebab langkah suka ni yo panggil tu yo benda belum Islam. Kita banyak duk keliru hal lagu ni. Dah. Maka ibu-ibu bapa-bapa hak dengar malam ni betul molek. Sungguh kita tahu atau demo duk sakit kepala. Kita tahu atau demo duk demam. Kita tahu atau demo duk getah naik bulu roma. Tapi jangan digaduh. Jangan duduk royak kat orang. Hak kita duk mimpi tu kata kita wasa posoheh dah. Jangan dikata. Doa yang hanya pemberi Tuhan bagi tahu. Pada. Cuk. Tak sepi. Mai pak asma. Dia dah. Ni dia dah. Dak yo mari dah. Yo mari kita dah kata demo ni gini. Jangan gaduh lagu tu. Dah ke? Hak kita tahu alhamdulillah Tuhan buat aku tahu lagu tu. Tu cara dia dah. Tu cara dia. Jangan gaduh dah. Sebab apa? Sebab apabila benda benar nak tubik ni, benda batil ni, benda palsu you nak mari celah-celah. Ni kita duk kacik usaha buka jarah. Pas dia kata, pas tak saya yakin dari mana? Kata kena. Pas tak saya dak royak. Dah juga macam tu. Amo kata, kalau hak amo royak tak kena ni bukan salah amo dah lah, salah Syekh Daud.
Kita baca hak demo tulis dah. Kita tak ada mari sendiri nang yanang tien sore dah. Kita dak baca hak dah ni. Orang rumpak atau hang tulis. Kita baca hak ya. Kita tak ada rekod sendiri. Tak ada karya sendiri benda kata. Betul? Saya pun nak jaga juga tak mahu jadi itu lebih. Tak mahu jadi kata palsu. Nak hak benar. Insya-Allah. Maka alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kita sambunglah pada hak dulu. Kalau kita ingat gak dulu ni langkah suka kita ni, hak kita duk berkecek ni, langkah suka kita daripada daripada tong pertama, tong mula-mula, tong 1 sampai tong ke-9 ni deh. Tak ada masuk Islam lagi lah benda kata. Kita duk kecek hak nenek kita. Kita duk kecek hak baka kita. Kita duk kecek hak tanah air negeri kita, langkah suka tu. Tetapi pada masa tu langkah suka masih lagi jadi Hindu dan juga jadi buza belakang-belakang. Tanya kata Islam ada lagi. Islam ada dah. Tetapi Islam pada masa tu masih lagi duk musing duk putar ke tanah Arab. Tak ada tubik luar tanah Arab mari tanah Melayu kita lagi. Tu ya. Deh, ingat tak awal-awal dulu kerajaan kita langkah suka ni sudah ada pada abad yang ketiga. Abad yang ketiga itu sebelum Nabi Muhammad lahir di Mekah 300 tahun. Tu bab kerajaan, bukan bab Islam tu. Herak. Tu bab manusia hok duduk di tanah tani dia ada dah. Dia ada kerajaan dah. Dia ada sistem pemerintah dah. Dia ada cara mengetah dah. Tu belum pada Nabi Muhammad nak beranak di Mekah lagi. Payah duduk lagu mana masa tu? Dah. Pesen jahiliyah tu dah. Dah. Semua berala, semua tokong. Oh, kalau kita baca dulu tu ingat dah. Kalau nak cek kata puak tu bakal lagu tu, puak tu duduk lagu tu. Tu cara dia. Baru abad yang ke-9 Islam mari mak kita. Ni dalam kajian kita, tanah bumi mula-mula hak orang yang beragama Islam mari injek kaki. Ini orang Islam, bukan Islam. Nak beza sikit. Orang Islam, bukannya Islam. Pelik. Kita faham lagu ni. Kalau kita kecek bab Islam mari mak kita, satu, kita kira di orang yang beragama Islam tu mari ke, kita nak bila di orang tu yang bawa misi dakwah Islam mari mak kita. Behar tu. Dia tak suka tu. Contohnya ada satu kampung dalam bukit tu. Kampung Sakal lah mereka kata. Demo ni, shopping. Berjalan pergi situ. Kau tu pergi ngapa? Pergi tujuan cari barang hutan. Cari bahan-bahan hutan. Pergi temu dengan Sakal, kecep, sai, tukar barang, klik. So, ataupun pergi dalam hotel tu. Tujuannya masuk nak pergi kecek dengan Sakal, lepas nak orang Sakal tu masuk Islam. Tu maknanya Sopi masuk dalam hotel bawa misi dakwah Islam. Dengan hak tadi Sopi masuk dalam hotel tak ada bawa dakwah Islam, pergi tak ada gapo, pergi biasa. Lepas temu orang hotel kecek. Tu. Ni nak kecek hak Islam agama kita ni. Jadi Islam agama kita ni awal-awalnya bukan daripada orang yang bawa misi dakwah Islam. Supaya masalah tak? Masalah jenis-jenis orang putih ni deh. Dia mari tanah Melayu, tanah kita ni bukan niat nak Kristian kita. Puak grup mula-mula hak belayar mari kat laut ni puak sedagar. Puak nak mari nego. Puak nak mari cari kekayaan. Yo mari mak kita nak beli barang-barang gapo apa je klik mah yo cerita aku pergi negeri tu deh. Orang tak pakai baju. Aku pergi negeri tu dah sedap duk tak sejuk. Aku pergi negeri tu lu menatai banyak, burung banyak. Aku pergi negeri tu lu air ni. Dia klik kat situ. Boyo cerita orang yang jumpa dek tu, dia masuk telinga puak-puak Mak Saleh hok pesen kata, dia tak ada nak menega puak tu. Dia tak ada nak cari kekayaan, tapi puak ni dia otak nak berdakwah. Maka puak ni
klik sorak pok yo. Kita pergi India tu weh. No, menyata orang situ kaya, orang apa. Tapi Allah saya pok ni semua berhala. Tak ni masalah. Masalah ni missionary, Kristian. Kita kena usaha waktu itu yo sorak pok yo. Lepas tu yo tubik kapal layar, tubik ke laut, tujuan pergi India, tujuan yo dah untuk nak mengkristiankan orang India. Jaya tak jaya walau alam. Gama. Hagi pop sudah. Tu mana tu geruk hagi tu. Maka tanya tu orang mula-mula hak mari jok mak kita ni macam mana? Kita tengok contoh mudah-mudah. Mak kita semua dari tanah Melayu ni fak sedagar belaka. Malaikat di Filipina. Orang Kristian mula-mula pergi di Filipina tu niat nak dakwah Kristian. Habis tu boy fak Sepanyol. Boy pergi siapa di Kristian bergomoh pergi siapa di Filipina bergomoh dah dengan orang kok tak pula pong bunuh. Lepas tu hak tak mati tu dia paksa tu kalau mu nak hidup hak mu kena Kristian. Sedangkan 200 tahun Filipin jadi kerajaan Islam. Manila tu nama kota Amanillah. Raja dia nama Raja Sulaiman. Orang Kristian, orang Filipin sendiri hari ni pun tahu. Kata sejarah dulu Pok Yo ni kerajaan Islam. Ada kesultanan. Ada sultan. Yang paling berjaya dalam sejarah Pok Barat di Asia itu Filipin. Murtad. Bush. Hak tak murtad hanya orang-orang Islam di kok bawah suk tu je. Kok pula-pula kok bawah tu selatan tu, hujung tu. Iaitu orang Mindanao. Kalau orang Mindanao, orang Sulu ni murtad juga. Ini tak ada kecek dah lah. Mindanao tu jadi Filipin terus. Tapi orang di Luzon, orang di Manila, orang di Visayas, Pulau Palapan, kolang lagi tu murtad habis. Pas apa ini jadi orang Filipin, hak pasang kita nampak, iaitu Kristian. Sedangkan Fort Ning bakar darah Melayu. Identiti dia Melayu. Tapi dengan kerana dia pengaruh Sepanyol banyak dan juga dia ni terkait dengan Kristian banyak, maka bahasa dia pun mula campur kok lain, budaya dia pun mula tubik kok lain. Itu jadi bahasa baru namanya bahasa Tagalog. Tapi dekat-dekat adik-beradik dengan bahasa Melayu kita. Banyak kalimah-kalimah yang sebut supaya kita. Putih, putih sama putih. Kambing sama kambing. Kamu supaya. Aku, kita ku, ya, aku, supaya, ya, logat. Tu kita tengok sejarah daripada Filipin. Mak kita ni Islam yang datang mak kita ni fok sedagar, fok mari cari rezeki. Mula-mula dia mari mak kita ni dia mari ijek di tanah bumi tepi patah di Kuala Sai. Kuala Sai di Teluk Leweng. Sungai nak nak pergi sungai Kota di Pajera. Tu tempat mula-mula. Sebab dia mari kot tu. Mari kot laut. Pulak Jenong Selatan mari pergi darat situ dulu. Kau tu Kresik tak ada lagi. Jamil langkah suka kita nak kecek Kresik tak ada. Tanya dulu tak ada. Parik boleh jadi ada kampung orang cari ikan gitu semua je, bukan kampung besar dak. Pusat saya pada zaman itu mah kita duduk di Kota Mahligai. Kota Mahligai itu di Jerenya 5. Pusat meretah duduk situ. Itu kena faham. Duduk situ. Maka mengikut kitab tarikh ni juga dia kata sebelumnya Raja Indira nak pindah agama, nak tukar agama daripada Buddha jadi ke Islam. Orang-orang dalam langkah suka, lebih-lebih lagi orang-orang kawasan pesisir patah ni sudah jadi Islam dah 300 hingga 500 tahun. Belum pada Ismail Shah nak jadi Raja Indira nak tukar nama jadi Ismail Shah sebab masuk Islam tu. Orang kat tepi laut masuk Islam dah. Herak. Orang kat tepi laut tu orang mana? Sejarah sebut orang-orang pesisir. Iaitu kena kepada orang-orang di kawasan Negeri Sai.
Jangan panggil Telubeh. Telubeh baru. Negeri Sai ni kawasan nung lah. Kata kawasan ku Telubeh berkena. Kalau kita gambar nampak kedai Telubeh dah. Oh. Nah, orang ku Teluk Leweng tu lah. Kau Pulau Kenggo tu. Kau Mekeng tu. Kau Kuing tu. Kau tu, ya Islam dah. Tapi ya kena Islam setengahnya yang geger tak boleh. Sebab apa? Sebab raja besar di Nyalimo tak masuk Islam lagi. Kita nak agama lain pada raja tak boleh. Kalau kena negeri hok pesen kasar-kasar, raja yo kaget, tak boleh. Fakmung agama apa turut gerak tak boleh. Kalau mu agama ni ku bunuh. Banyak. Supaya Palestin, Fok Romawi, Fok Yahudi, nampak agama baru Kristian pun tu buat yang mula geger. Nak jadi dah. Banyak. Tetapi Ismail Shah ni ataupun Indira ni, dia tak nak kaget. Mula-mula tu. Tak nak kaget. Gimana sebab dia pun nak kontrol sangat negeri Sai pun tak boleh. Nampak tak? Sebab orang kau tu Islam dah. Gana dia nak kontrol tak boleh. Ingat tak jarah dulu. Asbab akibat daripada abad yang kena dia bagi dua bahagian dah. Langkah suka. Setelah langkah suka kita kalah perang dengan Sriwijaya. Lepas pada tu pula Gajah Sriwijaya tadi dia peranakkan daripada dua mak. Mak Palembang di Taning ni sore, mak Jawa Majapahit ni sore. Mak hak Palembang dengan Taning ni pakai duduk di kota Mahligai di Nyalimo. Mak hak dengan Jawa tu dia duduk di negeri Sai. Maka hak ni titih bagi hak mak lah ni nak kedai gah hak ni kuasa pun tak berani manalah. Tu salah satunya wakwi langkah suka tu habis. Habis umur dia. Jadi kata langkah suka habis umur dengan kerana Islam. Kecek mudah-mudah. Nak betul dengan tajuk malam ni. Dia motor geno ya langkah suka lisuh. Geno Islam masuk dah tak apa tak guna kekal nama langkah suka, tapi kita Islam. Nampak? Ada. Asbab apa? Asbab yo nak buat dia raja tu nak usaha buat beranak semula dah kata. Sebab langkah suka tu jadi dah masalah dah. Hulu hilir ni. Maka nak wujud semula dengan era baru dengan guna kalimah Islam. Akhirnya boleh sungguh. Boleh sungguh. Sebab apa? Sebab puak yang duduk di kota Mahligai Jerai ni dia gitu baik duduk tepi laut. Di Kresik. Dah. Lepas tu ketika dia pindah hidup di Kresik tu, dekat-dekat dengan kampung Kresik tepi laut tu, dia ada kampung duduk situ dah tu. Orang Islam dah situ. Pok Tani. Pok Tani ataupun Cik Tani, hodok merawa ikan tepi laut di kampung Parit tu sebelum Gajah Indira ataupun Ismail Shah nak pindah kota mari buat di Kresik dekat kampung dia tu, dia Islam dah. Dia Islam dah. Maka Gajah Indira ni kalau tak pindah kota pergi di Kresik, mungkin boleh jadi besarlah bahawa Pok Tani tu, kampung Pok Tani di Parit tu dia nak kopsa dan mungkin Pok Tani sendiri ni akan jadi gajah baru situ. Pas kita jadi gajah besar ni dia tak boleh halak gajah naik banyak. Takut boya besar dia becek buat negeri suku. Sebab zaman dulu dia tak ada perasaan kata kita orang petani kena ada so negeri, tak ada itu. Mung cekak tahu mana pergi orang Melayu gajah banyak. Dia tak ada mari depan lo todok kita bakal Melayu kena gajah so untuk orang Melayu. Tak ada orang Melayu tu tak mahu begitu. Lain dengan sia. Sia dia perah habis, siapa nak ada gajah dia bunuh habis. Gajah sia kena sore. Untuk orang sia seluruh kena sore. Nah kita dak. Dah. Hatunya bukti. Kata Islam ada dah kawasan pesisir dan segak di kampung Parit. Klik, mari pada soalan asal tadi yang kita tanya. Kata, setelah Raja Indira masuk Islam oleh Syekh Syahid yang mengucap ke dia, lepas pada tu pula siapa sebat Islam? Memang dalam sejarah sebut Syekh Syafiuddin
masuk mari di istana pula. Tetapi zaman Syekh Syafiuddin Al-Abbas itu zaman Raja Muzaffar dan juga Raja Mansur. Pak Islam dah dia morning. Lepas tu bawa naik mari zaman Raja Betina. Pok hijab biru ungu tu Syekh Syafiuddin mati dah. Orang lain pula naik siapa? Syekh Wang Pakih Ali. Syekh Wang Pakih Ali inilah titih baris dengan Syekh Syafiuddin. Sebab ia tulis diri Syekh Pakih Ali kata Syekh Syafiuddin tu tok dia. Syekh Wan Fakih Ali bin Wan Muhammad bin Syekh Syafiuddin Al-Abbas. Pas Syekh Syafiuddin ni bin Syekh Sa'id tak? Dah. Suku. Berapa sakap. Dengan wahirat habis bakar apa kita. Suk siapa naik siapa situ. Dah. Nampak lapar nak jadi bakar Syekh Sa'id berdoa lah apa kita. Dah. Saya temu hak bodoh. Cik betul-betul hak bodoh. Aku mana hak bodoh. Ya tu. Ni. Johnny ni. Keturunan Syekh Daud. Kita tu keturunan lek mana? Kita nak tanya dulu lek mana. Takut dia kata lek adik lek kakak Syekh Daud tu mari ke. Mana tu nak gisuk siapa dekat dengan Syekh Daud kalinya, yo ni kakak Syekh Daud ataupun yo ni adik Syekh Daud Al-Fatani. Tu pasal boleh adik mana sabar dah. Boleh begitu sebab Syekh Daud banyak beradik. Dak. Dia kata titip baris. Tok nenek dia suk di Syekh Daud. Mana tu Syekh Daud ni beranak mari apa rung tu dah. Lepas tu lo ni dia tu pakar Syekh Daud. Saya pun waliyazubillah. Saya kata gila yo ni. Sebab apa? Dalam sirah, dalam cerita Syekh Daud diri pun yo cerita kata dia tak ada kahwin. Tahu mana ke dulu yang nikah? Ya pandai-pandai. Pandai-pandai tahu di mana ni Syekh tak tahu di mana? Tahu di mana? Tahu mana yang nikah? Kita pun nak kata tak. Dah. Tahu mana yang nikah 100? Dia hadir tak? Ya tu tak boleh kata. Oh, jadi. Apa tadi dia mau kata? Boleh jadi yang menikah. Dia berumah. Sedangkan Syekh Daud royak tu dia tak ada berumah. Tak bisa temu lagi kitab mana naskah mana Syekh Daud yang tu dia ada nak. Pak kita tahu kuamlak di mana kata Syekh Daud ada nak. Misal kata ada. Sebenarnya ada. Ada pak itu. Dia ada tapi dia susuk sebab dia tu kena susuk. Dia takut orang dia bunuh. Banyak pak itu cak tu dia susuk. Payah susuk siapa tahu tudah mu tahu di mana. Kita nak kata gitu. Syekh Daud susuk tak pakai tudah padahal mu tahu ini tahu tu di mana. Nampak? Itu asal nak tahu. Ya tuduk ada orang royak. Tanya orang itu pula. Kita cek sanak-sanak sebuah hadis Sahih Bukhari. Kau jelas. Oh ni dak. Yo mari malam tu. Tu hak mari malam tu sakit kepala tu. Goyak ko orang. Yo tak leh. Tu dah. Hang aku yang gaduh weh, dah hang duduk sakit demam tu yang gaduh. Yang gaduh goyak teku ni bakar Syekh Daud lah. Yang gaduh goyak aku bakar Syekh Abdul Somad cek molek dulu. Kalau Syekh Abdul Somad ada munasabah sikit sebab dia isteri ramai, anak pun ramai. Cucu cicit titih beraris pun ada lah. Tapi kita tahu tahu siapa. Dah, hak jelas ni lah ni ada di Palembang tu duk bilai boleh lagi segeruk. Di Kedah duk boleh bilai lagi segeruk. Di petani kita tak boleh bilai. Bila-bila tak naik. Sebab apa? Nama Che mung tak ingat. Pemuheret mengenai sampai Syekh Abdul Somad ke mana? Ya ke? A ben B, B ben L, L ben M ben how? Tahu dah. Pak atas itu tak tahu, tapi tak tahu atas suk di Syekh Abdul Somad. Lakoh. Dia boleh jadi tak aku tu? Tak boleh jadi. Dah, tak boleh jadi. Kena habis kita ngaji jarah Nabi, gano nak Pak Ibrahim. Oh, Pak panjang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Adu Manah. Dah. Lepas tu Adu Manah bin Ka'ab bin Merah bin Kilab bin Icang bin Kapol nak suk. Ada nama suk gini Ibrahim. Ya ada dia tak butuh. Dah. Kalau kita suka nama Che, Tok Nye, tak ingat Tok Ki, tak ingat Tok We, tak ingat pernah nak gisuk apa atas Syekh
Risuk di Syekh Daud ke Syekh bersama. Kok mana? Deh. Terus dah buat lapar sangat jadi bakar ke eleng kalau kita duk bodoh lagi hatu. Deh. Tak pernah sabar. Tu dia. Deh. Dah ada masuk isi lagi ni. Ya sungguh. Cek 20 minit. Okey, tak ada apa sebab ya sikit ya. Nak kita ingat gitulah kata langkah suka kita tu lagu tu dah. Lalu ni dekat kami hidup lagi. Insya-Allah muka 22 weh. Muka 22 kita tarikh hak salina Syekh Daud ni. Kalau kita tarikh hak hijau stoko ni muka 268. Pak baris akhir. Gimana dia kata? Syahadan maka adalah raja intira dewa bangsa. Bawa nak pergi kepada intira dewa bangsa, kita hundur sikit dulu. Aku tak ingat 4 bulan berarti. Syahadan maka adapun raja intrata bangsa. Orang lain pula. Kalau Syekh panggil intara tak bangsa, ada kecek belok kat sini. Kita tak pasti kena lagu tu. Dah. Kalau kita ni tak tahu jarah doa, tak tahu jati diri doa, siapa panggil paya intira. Fighter intira. Tik tu tak ada deh. Bahasa logat petani kita tik tu. Weh ke hulu je pakai cakatah bek ning. Raja Indira. Bahasa Melayu sebenarnya Indira. Hera? Indira. Lorak kapung benar Raja Indira. Lalu kulit tu dah Indira tu. Ni tu intira. Kita pun paya posisi. Bahasa Melayu panggil pahaya. Sebab apa yang mari pada India panggil bahaya. Bahaya Indira Sri Mahawangsa. India. Gama? Kita paya Intirasi Mahawangsa. Oh, jadi lorak hidup pek boy. Bengong. Habis tu kena tahu ngaji jarah ngaji lagi. Jati diri Melayu kita baca turut kena lorak kita. Raja Indira Sri Mahawangsa. Indira Sri Mahawangsa. Merong Mahawangsa. Ni Makrong Mahawangsa. Duk mana hai Raja Makrong? Kamara. Supa nama kapung, supa lo ni tala api buat kita. Dek rumah mana? Oh, orang rumah duk Yaha. La ilaha illallah. Jing tak ada. Kecek sia tak apa, kecek naik, kecek apa api. Oh, rumah orang duk Yaha. Ya tak? Dek mana? Nak klik mana dek? Orang nak klik cok airong. Dia bukan kelai nak buat main sorang dak, dia main back tu dah lepas lo kita rasa lo sedih. Dia nak kata cok airong tu tak boleh. Cara airong ke cerong tak apa dah. Asalkan Melayu cerong ke cerong ah. Jaha ke jaha tu baik jalah. Mau duk mana? Mau duk Sabayoi. Alah, aku kemai sungguh dengar. Mau duk mana? Mau duk Sebayo. Tu baru kena. Dah. Mau duk mana? Mau duk kat apa? Umur dekat apa? Tak apa. Sebab kokpo tu ya siye. Nama kokpo tu siye ke? Ya ada juga tempat-tempat hak asalnya siye. Asal nama tu siye tok. Tak ada pelik kita tak usah kacau wak Melayu pun tak apa. Kak apa? Tapi benar betul je bukan nak perdu. Benar betul yang Melayu. Bendang bedul tu. Benar betul. Gimana gina perdu? Kalau gimana kacau betul kak. Gimana? Gi kokpo. Tak apa. Sebab dia siye. Tak apa tak salah. Dia sebab tu kau siye lah. Siye asal ke buka situ. Nama? Tapi gimana? Gina perdu. Tak ada benda betul. Gimana? Nak pergi melan. Tak apa siye. Melan. Nama tak? Kalau Melayu tak ada melan. Siye pergi buka. Kapal melan tu. Kalau Melayu dia ada keliling tu kapal. Kapal luar. Dah. Benda luar. Lebuk luar. Kata lagi lah tu Melayu. Gimana? Pai orang kuang. Lembai dah. Dah. Tu contoh nah. Dah sebab apa kalau kita heja betul kena ni kita tak belik. Sebab apa ni? Hak ni duk ayat atas syahadat maka adapun raja intrata bangsa.
merentah negeri Patani di bawah Raja Sriwijaya. Itu lama waktu hingga adalah seorang anak putera bernamanya Intradewa Bangsa. Orang lain pula. Intradewa Bangsa ni anak Intrata Bangsa. Meh-meh. Nama. Kuasa meh-meh ada. Meh-meh. Tapi lain-lain tu. Lain-lain. Suku lah. Pasal pohon dulu. Gajah Jaya Bangsa, Gajah Mahabangsa, Gajah Wijaya Bangsa, Gajah Baru Bangsa, Gajah Pakadatta dulu kan. Orang lain nak tu. Supo dah orang nama Suyi dengan Suji. Orang lain. Kakak Suji ya tu, Suyi ya ning. Suji ya ning, yang lain pula Suji. Suji. Orang lain pula. Ya meh-meh nak kata gano. Dah. Tu ni maka Intradewa Bangsa, anak gajah Intrata Bangsa. Tabal menjadi raja ganti baginda ayahandanya. Maka waktu Tabal itu umurnya 31 tahun. Ya hok balik dulu rucuk situ. Lalu ni kita duduk di Langkasuka yang ada raja nama Intradewa Bangsa. Dia nak ada raja Taning, orang Tabal yang ada raja Taning, raja Langkasuka pada umur 31 tahun. Intradewa Bangsa ini anak raja Intrata Bangsa. Pak Intrata Bangsa ni anak siapa dia? Tak nak kecek. Ubah klik hak dulu baca dah. Dah, tu nak masuk hak kita dah ni, dah sikit masa. Syahadan, maka adalah Raja Intradewa Bangsa merentah negeri Patani itu adalah timbul peperangan besar. Koh Raja Intradewa Bangsa, Intradewa Bangsa duk merentah negeri Patani itu timbul perang besar, dia kata. Siapa? Di antara negeri Jaya dan Legor. Maka Taning kita sendiri. Dah. Zaman Raja Intradewa Bangsa duk jadi raja di Langkasuka di Nyalimo lah rumah dia tu dah. Kota dia tu. Berlaku musuh besar. Siapa dengan siapa? Legor dengan Cahaya. Legor duk nak kongsi tamarat hari ni dah. Cahaya duk di Cahaya Surat Tani hari ni. Jangan lupa kata Kedah, Taning, Senggora, Legor, Cahaya, 5 negeri 5 beradik. Hak asal mari tempat tu lah. Dari tu tempat Kelantan duk mana? Kau tu Kelantan duk di kampung lagi. Faham tak? Kelantan duk di kampung lagi. Orang Kelantan pun ramai hak megah diri. Dia tu dok Kelantan ada lama dah yang dulu nama Kerajaan Jermin. Kerajaan Jermin. Paduk mana Kerajaan Jermin tu kata bekas dah dok tengok sikit. Kita biasa tengok dalam kitab-kitab dulu cerita. Tapi cerita yang jadi banyak. Sapangan tengok bukti tak ada sikit bau. Apa kita rasa susah tu. Raja itu ada kota baik ni, tangga masuk ke ni, luah ni, askar lah kuning, duk sini. Mana tempat yang kita tengok tu tak ada apa gelar di Bukit Panah. Gelar laut, air. Pada mau tahu di mana. Nyelai tengok dah kena. Dah. Jadi terlalu bangga. Ni takut ni orang panggil masalah keciding. Kedah apa supaya kok? Ada orang Kedah terlalu bangga dengan Kedah dia. Kedah dia gini, besar lah kuning, buat besi lah kuning, gini, besar negeri dia. Besar siapa itu gambar, besar sungguh dia. Tapi bekas lah ni tak ada. Taning kita tak ada yang besar apa tak tahu. Tapi yang ini terlalu membangga doa. Dengan tepat tu. Bukan. Orang Kelantan banyak dia ada. Bukan semua. Kebanyakan orang yang ada malas jarah di Kelantan. Banyak yang mikir, dia berasa lagu tu. Kau jerumin dia besar. Banyak bekas duduk mana. Mau kita banyak. Nampak tak? Mau kita kau nyalimo, kau kapal wak tu. Takut nak tengok, kau calik, kau perawai tu. Dah banyak. Kelantan tak ada. Tak ada kesan macam tu. Kedah dah banyak juga, Kedah. Tapi Kedah ada banyak tapi sodok habis. Hak molek-molek tak ada banyak sepuluh kita.
Pak orang Kelantan, orang Kedah, orang Malaysia tak biasa mari tanding kita. Dia duk gamalan suka hok besar tu duk Kedah tu. Ada hari tu dah. Orang Malaysia dia mari dah, orang Ganung. Dia mari saya buat pergi dicalik di Perawai dekat-dekat nak gila dia kata. Belum pada ni dia dengan sejarah di Malaysia ni hok British buat dia tak gamar sikit buk atau tanding tu wujud ada. Dia behel kata satu bahagian hok Kelantan ya. Hok kena senjah di masalah wi kepada siye. Boyo mari tengok kesel di kampung Calik, kampung Perawai yang ngeluh panjang, dia tak bisa tengok lagi tanah Melayu ada lagu ni. Kota kita besar, tengok tak? Minyak limo di Calik di Perawai. Padok sempurna lagi. Duk molek-molek lagi. Jadi pak segi, ada seni, ada bunga, ada apa, ada tangga nak, ada parit sungai, ada apa cukup. Kedah tak ada kibuk dah lagu tu. Selain gua api duduk di kelapa sawit. Kelantan kau tak ada, tahu tak ada skibuk pula Kelantan. Payah main tengok pak kejut. Bos, kalau begini je kata kajak etan ni, kajak besar dulu. Kata ya. Orang tani dia tak menakir mana. Lek luar. Dia nakir dengan kawan guya ya. Tapi demo ni Malaysia ni begah berdoa. Tengok berdoa. Duk junjung Melaka tu rekan British tu. Melaka ni baru mari belakang dah Melaka. Melaka ni dia duduk 100 tahun tu jatuh. Ada duduk wah Portugis. Buat apa tak kecek bak Kedah. Kedah tua tu lama mana. Bukan dia tua Kedah, nama dia Kedah tua dia panggil. Kedah ni lama mana dah besar negeri dia. Tak tergamak deh kita. Tak bergama apa. Hak tu nanya, dah orang lain duk tuju sejarah wakwi orang putih tu. Maka zaman Raja Intra Dewa Bangsa ni duk mengetah ni, dah di tani kita lah masa tu. Ni tani kita dah di Langkah Sukap tu lah. Berlaku musuh besar di antara negeri Chaya dengan negeri Lega. Adapun musuh besar itu ialah apa yang nak oyak asbab lah ni deh. Raja Lega dengan Raja Chaya. Raja Jaya. Chaya tu lah, Jaya tu hendak meruntuhkan kerajaan besar Raja Sriwijaya. Geno boleh berlaku sebab dia kata Raja Lega dengan Raja Chaya pakat dua tu untuk nak berjatuh Sriwijaya. Sriwijaya duduk di mana? Sriwijaya duduk Palembang. Tapi yo mengetah seluruh tanah Melayu ni. Habis semua boleh ke Sriwijaya. Pada ni nak berontak lah ni. Nak berontak. Lepas tu dia kata waktu ini asbab apa? Ni kita boleh tengok sakit kena Fort Lega ni sakit sangat. Sebab apa? Ada asbab kena dia nak berontak Sriwijaya. Sebab apa? Waktu itu banyak orang-orang salin, dia panggil salin agama Buddha kepada agama Islam. Tu. Bekam nak lega. Nampak tak? Tak telung, tak muat, dia lega. Luam. Orang lain masuk Islam. Sebab apa? Sebab negeri Melayu lek bawah ni, lega Melayu ni. Ni jamin ni lega Melayu, orang Melayu tu kecek apa kita lah. Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, Semenanjung, Islam perak. Islam hari rakyat terima, Hulu Balai terima, menteri terima, raja terima. Hak jadi raja tu tukar habis jadi sultan. Kan tak? Tak kecuali juga dengan Sriwijaya sendiri. Sriwijaya ni kerajaan besar. Hak duk agung-agungkan Buddha. Tokong sah habis tu Borobudur tu dia boleh buat apa dia tu. Junjung Buddha dia. Tapi akhirnya Sriwijaya sendiri tu pun berubah diri. Tinggal tokoh-tokoh masuk Islam. Lepas tu dia larat mai ikut kita. Larat mai ke Lega, mai ke Surat pun bakal masuk Islam. Jadi Raja Lega dengan Raja Chaya ni dia wasa nak kekal Buddha dia. Ni Tuhan buat lah tu.
tak kedi. Deh. Misalnya gajah lega dan gajah saya ni ambil keputusan supaya orang-orang gajah-gajah Melayu lain hok ada di Nusantara ni hari ni buat praktik Thai nesuk di peracuk ya. Herak. Praktik Thai tu. Kemudian dia suk di pacuk kirikan. Sote Pak Thai hok hari ni tu tak ada Malay pun jadi Induk tak ataupun jadi KJM Melayu jadi praktik Melayu baik mana-mana so lah. Tetapi dengan gelaknya mata hati dia tu tak buka hidayah dia tu deh. Maka puak dia pun berontak, berlaku musuh besar. Deh. Pada kata masa ni orang banyak pakai duk tukar kamu. Gajah Indira masuk Islam ke dekat ni? Tak lagi. Tapi orang-orang kopi patah, orang-orang dalam negeri pakai nak masuk Islam. Pakai nak masuk Islam. Deh. Iaitu negeri Patani tetap kala ketika itu telah banyak salin agamanya. Di Tani sendiri kita pun masa tu banyak juga pakai salin agama. Kita gambar kita kat ayat, hey, lagu mana bunyi kata ada semua hal baru. Ada agama baru. Macam mana kau itu? Ini royak aku tukar dah. Lepas tukar awak benar. Oh, tak ada payah ni. Kecek sepatah je. Asyhadu an la ilaha illallah. Misal tu. Tak ada lagi seorang. Misal. Atau berkata gapo aku tak ingat. Tapi kata dah lah. Misal. Ataupun agama ni duduk baik ni. Gini tak boleh makan ni. Kena duduk baik ni. Misal. Oh tu kan. Marilah ambil molek misal. Misalnya lagu tu. Ini nak gambar kata di Tani kita pun pakat tukar. Pakat saling je panggil kalimah sampai dulu ni dah. Saling agama pun banyak. Klien saling tu. Maka Raja Lega dengan Raja Caya pun tiada suka hendaknya kepada orang-orang Jawa dan Sumatera. Dah. Kerana Raja Lega dan Raja Jaya waktu itu membangun gereja agama Buddha. Sangat besar. Tu dia. Pada masa tu ni Lega dengan Caya ni dia buat candi besar dah pak dia. Sebab apa? Dia kata buat candi besar ni untuk nak tunjuk kata aku jadi pusat Buddha kawasan ni. Fong kat mai sembah lah aku. Jadi supaya perangai orang Arab. Zaman jahiliyah. Dia ada tokong prakcam terkun. Halah-halah dalam rumah. Lah ni kita tengok tempat Cina, apa sia wak sang prapung, Cina wak ngotek. Tokong tak patut jadi Tuhan dah lah. Kesia nampak dah. Pada monok sayang kita baik. Apa aku jamu ngasih kasih. Tergen kasih. Bokor tak kita benda. Sorang saja ya tak dengar. Oh ya sebab. Nak kita kau ada benda nak. Betul. Tapi tahulah dah semua tu takdir Tuhan berlaku lah. Wak wi Raja Lega, Raja Caya je wak besar. Lega wak apa? Lega je wak Prak Mahathad. Tu wak Lega lon besar. Wat Mahathad orang wihan tu lah. Caya tu ya wak juga. Ya wak Cedi Caya. Habis itulah dia duk bangga tu sebenarnya fokus pusat Sriwijaya. Sebab kuat tokong besar. Orang sia ni dia tak ada gambar kata dunia ni luah. Dia perasai hak dia tu. Tengok gini kiri wong Gambar tak kiri wong. Kita betul pergi kiri wong akad di ที่สุด ในโลก dia boleh naik lok dah. Akad di ที่สุด ในโลก dia makan lok ni ada sekat Lega ya kali. Sekat Batik Thai ya. Dia tak bisa pergi Amazon. Dia tak bisa pergi di hotel Papua New Guinea kata subuh tak ke mana. Kita duduk pak tak ada pakai oksigen masa mau pita pergi pak. Sengok pak yo segar air batu sejuk pakai kayu gapo dah. Dunia ni luah tu hai buat dah ke. Sia dekat gambar pak ya. Botok kong molek pak ya toko ni sudi-sudi nelo. Pani pun sudi-sudi nelo. Sudi-sudi nelo yo belako. Lepas tu dah tak bisa geluar. Lepas tu boyo wak CD tu besar yo aso yo wak besar sudah. Dia tak ada pergi di Jawa nung hok Sriwijaya wak di tak Magelang nung di
Tangerang apa di Jawa Tengah nu besar nu, Pura Buddha nu. Tengok hak tu ke kejut. Boleh tengok hak tu ke lega yang saning dah lah. Ngama? Oh, dia berhasil lagu tu lah. Payah sebab apa perangai aku ni sia? Dia jadi pening sebab dia tak biasa kena jajah. Orang tak biasa kena jajah kat orang dia perangai macam tu. Dia rasa megah apa Yahudi tu. Dah. Syahadan adapun raja keduanya itu bersatu padu dan angkatlah tentera berperang dengan raja besar Sriwijaya. Dan raja besar pun lari kepada negeri Patani. Maknanya lo ni raja Sriwijaya duduk mana? Duduk Lega. Gini duduk Lega. Hundur klik pada jarah dululah. Kata dia pindah pada Tani duduk Lega. Sebab dia duduk gila ke anak tina raja Jaya dulu duduk gomong dengan segara tu. Tak ingat ke? Maka dia kena jang turut duduk dia ni. Tu. Maka Jaya dengan Lega ni pakak dua tu. Untuk serai raja besar, panggil raja besar. Raja besar ni raja Sriwijaya lah. Wakwi raja Sriwijaya duduk di Lega tu, raja besar tu lah deh. Lari kepada negeri Tani. Lari mari Tani. Lari mari Tani maksud lari mari di Nyalimo lah. Langkah suka tu. Syahdan, maka adapun Raja Lega dengan Raja Jaya pun membangun sebuah kerajaan baru. Dulu dia duduk Sriwijaya. Bila beramat Raja Sriwijaya tu baik dah, maka dia pun bangun kerajaan baru. Dah. Bernamanya Temangasinga. Temangasinga. Ni turut logat Melayu. Panggil Temangasinga. Kalau sia panggil Tamporeling. Ingat, Tamporeling. Kalau India panggil Tambralingga. Tambralingga Melayu panggil Temangasinga. Temangasinga. Dia panggil Tambralingga. Sia panggil Tamporeling. Zaman buat kerajaan Tamporeling ataupun Tambralingga di Lega ni, Sukhothai tak ada lagi. Bakal sia tak ada lagi. Orang sia ada dah, tapi duk jadi hamba orang Khmer dengan orang Mon, kok Yunan, kok Sichuan, kok nu pun baru duk turun mari. Nak jadi Sukhothai pun kena hamba orang Khmer duk jajah kutek sia dulu. Dia hamba. Habis itu dia dah lama, jadi wah ge tak ada negeri pun ya. Boyo hamba tu beda. Dia pun nak bangga tu dia hamba pun beda. Dia tak nama dia jadi bakar dia dah jadi Thai dah. Isyarat mana ya. Tu. Itulah kita nak kenal kata tamaknya. Ni tamak Sriwijaya dah. Sebab dua ni berontak dia, kisnya tak suka orang masuk Islam. Sebab itulah orang ikut Lega ni Islam beramai. Sebab apa? Islam turun-temurun lagi zaman tok nenek dia orang ke tepi laut di Lega Surat Islam belaka. Hingga sute Pak Tai mah kita ni, meja di Cumpong Sapanara 80% kapung-kapung hodok tepi laut, wa emo laut Siye, wa emo laut Andaman, Islam belaka. Pergi siapa ke Setung, Terang, Kerbi, Pangah, Phuket, Ranong, Islam juga ke tepi laut. 80%. Walaupun dia tak kacak Melayu pun, dia lang Tai, mai phu. Lek ning lek out Tai pun supa. Mula di Taning nak ke Segoro, nak ke Lega Surat pun tepi laut Islam belaka juga. Banyak ke. Kok tengah lepas bulan pada laut ni ya. Laut pada patah tu ya. Puza. Pas ni Yamen ni dia dah Islam dah. Bagi tepi laut. Pas raja dia tak sih sebab kulong tung banyak dah di perangai. Yang ada. Kulong tung wak tokong sadah kulong tung wak jadi sadah nak tukar agama kau ni guna katok lek deh. Misal tu. Tak mau. Perangai lungtung dah tu. Wakwi boya perepak gajah besar Sriwijaya lari mari duk Taning. Bo lari mari duk Taning bermaknanya habis dah lah kuasa Sriwijaya di Lega dengan Jaya. Bo habis dah kuasa Sriwijaya di Lega dengan Jaya, maka Lega dengan Jaya pakat dua ya buat kerajaan baru. Ada tak? Buat kerajaan baru nama dia nya Kerajaan Temangasinga. Tambralingga. Lepas tu
Duk tak lama pula kawasan lain pada Legong dengan Caya jadi Islam. Jadi Islam apa kita? Jadi Islam habis. Hubungi di antara kerajaan Melayu di bawah dengan kerajaan Melayu Legong Caya tu putus. Heran. Putus. Sebab ia perbezaan agama. Heran. Dia kau sengai dulu dia rapat dia beradik pok ni. Sengai dah ni buat lega ni dia rasa tu susah. Nak duk payah. Sebab apa dia tak ada saing. Taning, Kelantan, Pahang, Johor apa jadi Islam. Ada sute. Mengetah kawasan masing-masing. Lega ni rasa susah. Tak ada saing. Nak saing payah kita. Supaya kita rapat ke mana pun orang tepi rumah. Tapi dia bukan Islam. Nak makan nasi kali pun payah. Saing rapat kita. Tapi hari tu dia makan babi. Kita dah hundur sikit takut mengecik mari di pinggan kita. Gambar dah. Ya ada kesusahan lagu tu mo ya. Tu contoh. Dah. Maka apabila tak ada gu. Lega ni, Tameralingga ni, dia ita nak tengok kota. Kata langit nak ke utara. Apa? Kau tu dia nak nampak dah. Ke utara tu dia ada satu geruk bangsa dah. Hak Koko duk naik. Ngatuk. Koko duk naik nak buat negeri. Maka Fok Sukhothai, orang suku Siam ni, bangsa Siam ni dia berani hembak kemai dengan orang Mon di Pama duk jajah dia ni dengan kerana pertolongan daripada orang Melayu Lega. Orang Melayu Lega ni juga hatta askar gitu tolong po kun si interaktif, po kun bang Klang Hau, po kun bang Mương, tiga ni pakak beramak kemai. Kemai duk jajah je aku tak say. Dia kampung Siam dah kemai duk mengetah. Sapangan dia lekat budi. Sebab apa lekat budi apa? Sapangan dia nak mengaji ilmu agama nak jadi tok ca di Sukhothai pun kena ambil tok ca di Lega lagi. Lega dia tok ca buza kuat dah, besar dah. Sukhothai dah semua pakai kayu, semua kose lagi. Tak kenal molek buza. Kena wifak serami tok serami di Lega nak pergi Sukhothai. Lepas tu fak ni tujuan nak saing. Lega kata gini lah. Ku tolong mung bihwa dah. Tapi jangan lupa setiap peramai suri mung kena ambil anakku jadi bini mung. Nama tak? Maka orang Lega ni ataupun orang Thai negeri Siam ni deh. Yo rapak benar, jo ambil dulu. Dalam Sukhothai yo rapak, mari Jami Ayub Taya pun yo rapak, Jami Ratana Kosi pun yo rapak. Tak pelak kena orang Thai ni cak kuning. Yo jadi gila pacah tipak, yo jadi gula cak kuning. Lepas tu yo gila ke raja. Sebab titih baris bakar dia yo duk bek ni lama dah pak dia. Isang kena sedih, kena sakit semua, pop piak. Lana ada sejarah gomo semua. Tapi orang Thai ni dia duk rapat betul semua. Orang Siam doyak ni. Buat kek-kek, dia kokoh jadi Siam sungguh. Siapa ngak orang Lega, orang kontak orang Thai ni deh. Jadi Siam sungguh. Pala ni Siam maknanya jadi kecek pun Siam. Sedekah lorak kecek dia masih lagi guna lorak pesen Melayu. Bahasa Thai, bahasa Lega, bahasa Gora Patelung ni kecek sama dengan bahasa Kedah je. Cara tubik suara supaya Kedah. Cara atur suara supaya Kedah. Bunyi koh supaya bahasa Melayu Kedah. Dulu dia bahasa supaya Kedah. Lorak Kedah dengan lorak Lega. Melayu Lega. Tapi lama-lama habis sifat Melayu yang di Siam, dia tinggal lorak saja. Tukar dengan bahasa baru iaitu bahasa Siam. Dia Kedah kata, pi mana? Pi Kedah. Di Kedah. Kita kata, pai nai, pai lat. Kita ni kita tak kecek tu. Nama? Pai kecek tu, pak mak ni, ni pun nama ni, mau pai pak dah pun pi mana banyak mana pai betai pang super. Lorak jauh kecek. Lepas tu, hak jelas kata dia Melayu, asal dulu. Orang Thai ni, dia ada hunyo. Sedekah Siam tak ada.
Dia ada ruca. Sia tak ada. Hak sia, hak apa hak nayu tani kita ada orang tai dah. Tapi dia tak ada kecek-cek sebab kalimah sia dia mari ke. Tengok ya tu. Nyang lei mai. Nyang lei mai, nyang. Pero kalau orang lain tak leh, yang lei mai. Jadi logat lain dah tu. Nyang lei mai, nyang. Lepas tu dia nak kata bek mung bodoh tu. Kek cing mung ni. Kek cing mung ni. Orang sia nak kata tak leh ni. Tapi dia kata boleh. Faham tak? Lepas tu nama-nama pun banyak. Kalimah natah, kalimah apa. Dia tak ada ui. Dia tak ada ui sebab orang kok tah ke bakak. Dia kalau sedut dia dua patah juga. Ning nak bukti kata bakar Melayu. Dia tak ada sepatah bahasa Melayu. Dia mula di dua belaka. Dua payang. Orang tan ni atoy. Atoy. Faham tak? Atoy itu aduh oi. Aduh. Atoy. Dia tak ada ui, ai, tak ada. Bahasa dia. Kalau orang udah dia kata mana? Bro, cing ni. Kon rai meru na bro. Nah, bro, orang udah panggil bro. Bro apa? Buruk. Bro cing ni. Ke cing ni. Nah, tak? Nah, kalau kita tengok mana bukti saya biasa baca buku ada hak Praktan Puttatat Pikku Nantak Panja. Puttatat Pikku hok cap sap buat bucik tu. Yo ni orang aling semua. Aling tok ca. Aling buza. Tetapi dia aling buza pada alur yang baik. Dia molek. Dia orang terus terai tak kata kau orang. Dia kata 80% kampung-kampung kita ni di Paktai ni bahasa asalnya daripada bahasa Melayu. Semua nama wilayah yang ada di Paktai ni adalah daripada bahasa Melayu. Dan kata asal yang kita guna kita ni adalah daripada kata Melayu. Faham? Tu. Tapi yang sudah jadi sia. Tu saja dah. Maka habis dah lah. Dah Sriwijaya dilegakan saya jadi Tameralingga. Dan tani kita tak lama lepas pada tu pun masuk Islam sepore ramai-ramai baru dan tukar nama daripada nama Langka Suka pergi kepada Patani. InsyaAllah habis dah lah kita tarikh Patani ya sebab ya habisnya dia tulis kata tamat dah. Lepas tu ya wong lek dia boh lingkungan sini tulis Hikayat Raja Jawa. Hikayat Raja Jawa kita tak baca. Nanti kita baca kau siap sungguh nak baca. Pada minggu depan ni kita nak baca Tawarikh Raja Kota. Tawarikh Raja Kota pula. Kitab lain bukan tarikh dah. Tapi dia mau ambil buh duduk belakang tarikh ni. Bukan tarikh. Orang panggil Tawarikh Raja Kota. Tawarikh Raja Kota ni satu raja duduk dalam tani. Raja besar lah. Lo ni kota ni hendak sebut kat Tawarikh Raja Kota iaitu duduk di Jabak. Gano boleh catat masuk dalam jarah pusat. Nanti minggu depan kita nak celai. Jabak tak ada lagi kau tu. Ya puak ni mari buka. Puak mana? Puak mari di Kedah. Bagaimana puak mari Kedah ni? Sebab apa yang lupa kata Taning dengan Kedah yang sama besar. Pas puak hak mari buka sini titih bagi kepada Raja Bersiung. Hak ada taring tu. Raja Bersiung. Ada taring sungguh baik manu makan darah sungguh kedak nanti lepas pada tu kita baca. Tak mahu jadi bari sangat. Bari banyak. Tulis tangan darah titik le gula dan bayi dan lepas tu jadi bekang bunuh orang. Tak apalah. Tina perut besar pun minta wah pedak askari belah perut pula duduk budak tak apa. Cerita-cerita kita bakal kecek. Tak apa bari tu yang ni bari orang tua. Bukan jarah tu bagi orang tua weh mau nak cerita sikit. Tak ada apa dengar awak hibur. Dengar awak pengajaran isi-isi tak ada masalah. Tetapi Tawarikh Raja Kota ni dia kait banyak masa belakang-belakang ni. Jangan terlupa tu
gajah bersiung ni mula pada Kedah mai ikut Betong, mai ikut mau kita kokek-kokek hidup ke Jabat. Tinggal anak situ. Hak besarnya kerana kita kena sebut Jabat ni dengan kerana yo tinggal anak situ besar. Lepas tu yo gira hilang. Akhirnya gajah bersiung ditimbul di Jemah, Kelantan. Dan titih baris gajah bersiung tu jadi gajah-gajah besar di Jemah. Termasuk juga Raja Sakti Wijaya Indra yang mari serai Raja Kuning tu titih bagi Raja Bersiung juga. Yang buat mai, dia pusing bih ni pok aku raja ni. Kita kau cerita dah. Dah. Tawarikh Raja Kota ni orang-orang kat kota kat Jabat kena tahu lah ni. Dah. Sebab dia duk cerita khas itu. Tapi Raja Tan ni nak buat aku mana dengan Raja Kota, Raja Bersiung tu kita kau kira lah. Dah. Kita sambung tawarikh Raja Kota yang depan tu. Kita duk kok gi dengan cara dalai ni. Habis tawarikh gi hikayat apa hikayat sejarah kerajaan, lepas sejarah kerajaan sejarah kena jajah. Lepas tu pelawan ni parti berjuang ni gesuk mana-mana pakai mak. InsyaAllah pada malam ni sekat ni saja dulu. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan hari Senin malam Selasa. Dan siapa nak sokong kegiatan kita pun sokong lah. Kerana minggu depan ni kita ada nak istihar benda baru sikit. Istihar benda baru. Jadi kita ada projek sejarah hak sakut dengan pulih tepat. Duk wawa banyak dah dulu. Pihak nak khidmat gapo infak derma masuk marilah. Kita nak pergi patena jarah-jarah kita nak pergi dah jadi molek. Boh perabung, boh dinding, boh pagar, boh musai, boh gapo, boh tani pabunga. We kau besar lagi di pak jarah kita. Dia mau todok oleh hutan, tak nampak apa lumuk penuh, kubur-kubur nese raja kabeh batu Aceh pun ni. Jalan pun seluk kalau pacak pun banyak. Kita pergi patena perabus. Dibuat. InsyaAllah. Semoga kita bakal bukti sejarah kita bahawa kita sudah ada lama dah tani. Lalu ni habis dah weh langkah suka ni. Boleh hadir minggu depan ni kita tak masuk hikayat lagi lah. Kita lakoh ke Raja Kota dulu. Itu saja kat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma